Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sharing session ini berkenaan dengan pesanan Ibu Wisni, iaitu mak saya, mak kami yang sentiasa bernasihat kepada kami, semoga menjadi bahan dan juga pedoman kepada ibu bapa yang ada anak-anak untuk mendidik anak-anak masing-masing. Yang ke-24, mak kami selalu memberi nasihat supaya menahan marah dan jangan berdendam. Jadi Rasulullah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, akan tetapi orang kuat itu adalah yang dapat menahan dirinya daripada marah. Dan dalam satu hadis lagi, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, sampaikanlah pesanan kepadaku. Baginda menjawab, jangan marah. Kemudian lelaki tersebut mengulang lagi perkataannya, dan Rasulullah pun tetap berkata jangan marah. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah telah memberi beberapa tipsnya kalau kita marah apa patut nak buat. Pertama, apabila kita berdiri, kita kita duduk, kan, macam tu lebih kuranglah, kan. Jadi satu hadis Rasulullah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu marah sewaktu sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Jika kemarahannya hilang, maka itulah baik. Jika tidak, hendaklah dia berbaring. Riwayat Abu Daud. Kemudian juga mengambil wuduk, mengambil wuduk apabila kita marah. Sebab Rasulullah bersabda, sungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan, dan syaitan itu dicipta daripada api, dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang daripada kamu marah, merasa marah, hendaklah dia berwuduk. Riwayat Abu Daud. Dan juga Rasulullah mengingatkan supaya jangan membuat keputusan ketika marah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang itu menghakimi antara dua orang dalam keadaan marah. Sahih riwayat Muslim. Jadi itu dah adanya, kita cubalah elakkan daripada marah, sebab marah ni boleh menimbulkan banyak banyak masalah. Dan juga dendam, dendam, jangan kita berdendam lah, kan. Dendam ni pun juga banyak dia punya masalah dia lah, kan. Rasulullah bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat. Itu dia riwayat Muslim. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat. Jadi kita elakkanlah, kan, marah satu, dendam satu, kan. Elakkanlah ini supaya kita selamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.